Aku, Nur Aisyah, tinggal di sebuah kampung kecil di pinggir Kuala Kangsar bersama suamiku, Rizal. Dia seorang lelaki praktikal, sibuk dengan perniagaan keluarga dalam bidang pembinaan. Mesyuarat, panggilan telefon, perjalanan kerja rumah baginya hanya tempat untuk tidur. Aku pula menjalani rutin sederhana, memasak, mengemas rumah, dan kadang-kadang berjumpa kawan-kawan di kampung. Suatu pagi, ketika minum kopi bersama teman baikku, Maria, yang terkenal dengan idea-idea luar kotak, dia memberi nasihat pelik yang terus terpahat di ingatanku. Aisyah, kalau kau bosan, ambil anjing besar. Dia boleh buka mata kau. Dia tersenyum penuh makna, seperti rahsia yang hanya kami berdua faham. Tak sampai seminggu, muncul seekor anjing besar bernama Harimau, seekor German Shepherd dengan mata tajam dan tubuh gagah. Nampak lebih seperti beruang daripada anjing. Malam pertama, aku duduk di ruang tamu, mengelus bulunya yang halus. Nafas hangatnya terasa dekat, dada berututnya naik turun dengan tenang. Matanya menatap aku dengan intensiti yang dah lama aku tidak rasa dari suamiku. Rizal menggerutu bila melihat harimau. Untuk apa bawa binatang buas ni masuk rumah? Aku balas dengan senyum manja. Teman aku, sekurang-kurangnya ada yang pandang aku dengan perhatian. Dia hanya mengangkat bahu, kembali ke laptopnya, tapi aku sudah tidak peduli. Aku memakai baju kurung moden berwarna putih, kain batik biru muda yang membolehkan aku bergerak bebas, dan kasut flat yang selesa. Kalung perak pemberian Rizal pada ulang tahun perkahwinan kami yang ke-10 berkilauan lembut di bawah cahaya lampu. Harimau kini jadi pusat duniamu, dan aku, tanpa sedar, mulai berubah. Diam. Tarik nafas dalam. Hening sebentar. Tapi aku tak tahu, keputusan kecil ini akan mengubah hidupku selama-lamanya. Minggu-minggu berlalu. Aku dan harimau jadi tak terpisahkan. Rizal makin tenggelam dengan kerja. Jarang benar dia pandang rumah. Kekosongan yang dia tinggalkan mulai diisi oleh makhluk besar berkaki 4 ini. Bulu harimau hitam dan coklat, berkilat dan lembut macam sutera. Bila aku baring di sofa, dia akan regangkan kaki panjangnya dan letakkan kepala di lututku. Aku mula pakai baju tilunggar, kadang-kadang tanpa bra, dan seluar pendek kapas yang membuat aku rasa kebebasan pelik, macam buat hal sendiri dalam rumah. Kalung perak tu aku simpan dalam laci. Dah tak rasa dia tu jimatanku, cuma kenangan lama. Mata aku mula bercahaya dengan kegairahan baru, pipi yang dulu pucat dan penat kini bersemu merah alami, macam ada sesuatu yang bangkit dalam diri aku. Suatu petang, Rizal datang awal dari pejabat, jarang sangat dia buat macam tu. Dia buka pintu perlahan, cuba tak buat bising. Aku dengar gelak kecil dan sentuhan lembut dari bilik tidur. Rasa kurius, dia intip dari celah pintu yang terbuka sikit dan nampak aku baring atas katil, cuma pakai baju crop top dan seluar dalam rendah. Aku usap harimau dengan penuh kasih. Dia gelak, goyang ekor, dan aku bisik kata-kata yang bukan untuk Rizal, tapi untuk aku dan harimau saja. Rizal terpaku, macam nampak hantu. Aku rasa pandangannya berat, tapi aku tak peduli. Kali pertama, ada yang pandang aku dengan penuh pengabdian yang selama ini aku idamkan. Besoknya, dia cuba bercakap. Aisyah, kau yakin dengan apa yang kau buat ni? Suaranya penuh keliru. Aku senyum, tapi tak balas. Rizal menghela nafas, kalah, dan balik kerja. Aku tahu, sesuatu antara kami dah berubah selamanya. Diam. Tarik nafas dalam. Hening sebentar. Dia tak tahu lagi, harimau bukan sekadar anjing. Ini permulaan cerita yang takkan dilupakan sesiapa. Hari-hari berikutnya rasa macam aku baru bangkit dari tidur panjang. Harimau jadi bayang-bayang yang sentiasa di sisiku, setia dan waspada. Bila aku siram pokok di halaman, dia duduk diam di sebelah,
mata sentiasa memerhati macam pengawal pribadi yang tak pernah tidur. Aku pakai baju kurung katan putih bercorak bunga biru kecil, bahu terdedah sedikit, dan sandal tali halus yang menonjolkan kaki yang sedikit gelap kena matahari. Cahaya mentari pagi menyentuh kulit aku, buat aku rasa hidup lebih dari biasa. Rizal cuma memerhati dari jauh. Dia tak ajak makan malam, tak tanya hari aku macam mana. Dunia dia macam terpisah dimensi, dan mungkin memang betul macam tu. Suatu malam panas di kampung, ketika semua sudah lena tidur, aku dengar harimau menggeram perlahan di luar pintu bilik. Aku bangun, pandang dia dan rasa ada yang aneh. Matanya, yang biasanya coklat lembut, kini berkilau kuning pelik, hampir seperti sinar ajaib. Aku tersenyum gugup dan mendekat nak belai dia. Dia tundukkan kepala, nafas hangatnya menyentuh tangan aku. Aku pakai baju kurung moden hitam, ketat di badan pada bahagian tertentu, dan sket kulit pendek yang buat harimau angkat telinga. Aku rasa dia suka gaya aku. Kalung perak aku yang lama kini terasa berat di leher, macam menyerap tenaga gaib dari harimau. Malam itu, aku rasa takut dan teruja serentak, macam ada sesuatu yang lebih dari sekadar anjing. Harimau jadi rahsia gelap dan paling berharga aku. Keesokannya, Rizal cuba ajak aku berbual. Aisyah, tak boleh terus macam ni. Rumah ni bukan kandang anjing, katanya serius. Aku cuma jawab senyum. Rumah ni sencuri aku. Dia diam, tapi matanya tunjuk marah dan keliru. Diam. Tarik nafas dalam. Hening sebentar. Dia tak tahu, apa yang aku rasa untuk harimau sudah lebih dari logik akal, dan itu akan ubah segalanya untuk selama-lamanya. Hari-hari berlalu, rumah kami mula berubah jadi pentas sunyi penuh rahsia dan pandangan tersembunyi. Aku, Nur Aisyah, sudah mula tinggalkan rutin lama sebagai isteri suri rumah yang pasrah. Kini aku berjalan dalam rumah dengan baju oversized yang terjatuh dari bahu, mendedahkan kulit halus dan bra-rendah yang Rizal tak pernah nampak. Di kaki aku, stokin nipis dan kasut tumit tinggi yang aku cuma pakai bila dia tak ada. Suatu petang hujan renyai, aku bawa harimau berjalan di hutan kecil dekat kampung Sabak Benam. Langit mendung buat udara sejuk. Aku pakai trench coat merah yang ketat di pinggang, kontras dengan bulu hitam harimau yang berkilat. Dia berjalan di sisiku, garang dan penuh keanggunan, macam putera Raja Anjing. Kami sampai ke bangku batu lama yang ditumbuhi lumut. Aku duduk, tanpa fikir panjang, mengelus harimau dengan penuh lembut. Dia pandang mata aku, dan aku rasa hangat yang bukan sekadar dari cuaca sejuk. Kau betul-betul kawan baik aku. Harimau, aku bisik perlahan, nyaris tak bernafas. Malam tu, di rumah, Rizal cuba lagi berbual. Aisyah, kau perasan tak, kau habiskan masa dengan anjing tu lebih dari dengan aku? Aku balas dengan senyuman nakal, separah sedih. Mungkin dia faham aku lebih baik. Kau selalu kerja. Dia diam, tapi ketegangan di antara kami makin tebal, macam ribut nak meletus. Aku pakai piyama sutera ringan biru, yang menonjolkan lekuk badan tanpa terlalu jelas. Harimau baring di kaki aku, macam simpan rahsia antara kami. Waktu Rizal tidur, aku dengar bunyi langkah di koridor. Perlahan aku buka pintu bilik. Harimau pandang ke lorong, macam tunggu seseorang. Sejuk mengalir di tulang belakang aku. Diam. Tarik nafas dalam. Hening sebentar. Malam itu aku tahu, tiada hubungan manusia boleh tandingi apa yang aku rasa untuk dia. Dan harimau simpan rahsia yang belum aku bersedia dedahkan. Hari-hari berlalu, aku rasa sesuatu berubah dalam diriku setiap saat. Rizal makin jauh, harimau pula makin rapat, menjadi teman setia yang memahami segala rasa dan bisu aku. Anjing besar itu, dengan bulu hitam coklat berkilau dan kaki yang kuat, jadi tempat aku meluahkan segala tanpa kata.
Suatu pagi Sabtu, aku pilih baju satin warna merah anggur yang melekat kemas pada badan, menonjolkan bentuk tubuh dengan sensual tapi sopan. Padankan dengan sket pensil hitam yang menonjolkan kaki panjang dan tegap. Kasut tumit tinggi hitam yang tiap langkahnya bunyinya bergaung di lantai dapur. Harimau berjalan di sisi aku, setia dan penuh wibawa. Rizal pandang aku dengan campuran cemburu dan tidak percaya. Ini dah melampau, Aisyah katanya cuba kawal suara. Aku senyum, rasa jantung berdebar. Tatapan dia yang pelik itu buat aku rasa lebih berani. Malam tu, waktu semua orang sudah tidur, aku duduk di lantai ruang tamu bersama harimau. Cahaya lampu lilin menari-nari di wajah kami. Aku mengusap telinganya yang lembut. Dia tatap aku dengan penuh pengabdian, buat aku lupa segala masalah. Tiba-tiba, aku terdengar bunyi aneh di luar tingkap. Bayangan melintas. Harimau berdiri sekelip mata. Matanya menyala seperti lampu suluh kuning di malam gelap. Siapa tu? Aku bisik, tapi hanya kesunyian menjawab. Aku pakai gaun merah ketat dengan belahan di kaki. Rambut terurai bergelombang jatuh di bahu. Harimau seolah-olah terima sisi beraniku itu, seperti itu juga miliknya. Rizal keliru. Aku tidak peduli lagi. Dunia kami kini terbelah dua, dia yang jauh, dan aku dengan harimau, tak terpisahkan. Diam. Tarik nafas dalam. Hening sebentar. Dia tak tahu, malam itu adalah permulaan pengakhiran. Rahsia antara aku dan harimau hampir meletup. Pagi keesokannya, suasana rumah terasa sunyi dan tegang macam padang perang yang tak berbunyi. Rizal elak pandanganku. Suara dia perlahan dan penuh berat. Aku, Nur Aisyah, rasa lebih kuat dari sebelumnya. Pakai blus sutera warna krem yang lembut menyentuh kulitku, dipadankan dengan sket hitam midi yang membentuk lekuk tubuhku, dan kasut tumit sederhana yang anggun tapi selesa untuk hadapi hari. Kalung perak lama yang dulu hanyalah kenangan kini berkilauan dengan makna baru, seperti azimat untuk fasa baru hidupku. Harimau setia mengikuti ke mana aku pergi, mata coklatnya sentiasa terpaut padaku, seolah-olah faham setiap bisikan hati yang tak terucap. Semasa makan tengah hari, suasana sunyi sampai menyakitkan. Rizal cuba pecahkan keheningan itu. Aisyah, kita perlu bercakap. Ini tak boleh terus macam ni. Aku senyum, senyum yang penuh rahsia. Kau tak tahu apa yang sebenarnya berlaku, Rizal. Aku pun tengah cari jawapan. Lewat petang, bila Rizal keluar kerja, aku tutup semua pintu dan tingkap, buat kawasan suci khas untuk aku dan harimau. Aku pakai baju nipis yang jatuh lembut di badan, sket pendek biru nedi yang tonjolkan kaki yang sihat dan berotot. Harimau baring rapat di sisi, nafas panasnya menyentuh kulitku. Malam itu, ketika kampung sudah tidur, aku terdengar bisikan dari koridor. Bangun perlahan, aku nampak harimau memandang pintu bilik dengan tajam, seolah-olah menunggu sesuatu atau seseorang. Dingin merayap di tulang belakangku. Tiba-tiba, bayangan melintas di tingkap. Harimau bangun sekelip mata, matanya menyala cemerlang dalam gelap. Siapa di situ? Suaraku bergetar. Tapi hanya sunyi yang membalas. Diam. Tarik nafas dalam. Hening sebentar. Aku tahu saat itu, apa yang bakal datang akan mengubah segalanya. Harimau bukan sekadar anjing. Dia sesuatu yang lebih. Sesuatu yang aku dah bersedia hadapi. Tapi Rizal? Dia takkan faham. Hari-hari selepas itu, suasana di rumah makin sunyi dan penuh ketegangan antara aku dan Rizal. Dia sudah tidak cuba lagi untuk berbual, hanya mengelak pandanganku. Aku, Nur Aisyah, rasa hidupku makin bersemarak. Aku pilih gaun hitam ketat dengan potongan leher yang sopan, menampakkan sedikit kulit halus di dada dan kaki yang panjang terbungkus stoking nipis.
Kasut tumit tinggi buat aku rasa berkuasa, hampir tak terkalahkan. Harimau jadi bayangan setiaku, sentiasa mengikut di mana aku pergi, seperti perisai melindungi aku dari dunia luar. Suatu malam hujan lebat, aku keluar berjalan di kampung. Pakai trench coat merah yang melekat pada badan, menonjolkan lekuk tubuh, rambut aku yang basah melekat di muka, senyum nakal terukir di bibir. Harimau menarik tali leher dengan penuh semangat, ingin meneroka dunia basah di sekeliling kami. Jalan-jalan sunyi dengan cahaya lampu kuning dari lampu jalan mencipta suasana magis yang aneh. Aku rasa ada sesuatu dalam diriku yang berubah. Ketakutan dan kesepian hilang diganti rasa percaya diri baru, hampir liar. Setibanya di rumah, aku dapati Rizal duduk di sofa, pandangannya kosong. Tanpa kata, dia bangun dan keluar meninggalkan rumah. Aku tersenyum, tahu inilah masaku. Aku pakai baju nipis yang hampir telus, menonjolkan kontur badan, dan sket kulit hitam pendek. Harimau baring di kaki aku, matanya penuh persetujuan pada transformasi aku. Malam itu, aku dengar bunyi dari loteng. Perlahan aku naik tangga, jantung berdegup kencang. Di loteng, aku buka peti lama penuh gambar-gambar lama aku bersama pelbagai anjing yang semuanya bernama harimau. Diam. Tarik nafas dalam. Hening sebentar. Aku sedar, harimau bukan sekadar anjing. Dia sebahagian daripada diriku, ikatan yang melintasi masa. Rahsia yang harus aku hadapi, apapun risiko yang menanti. Petinya di loteng diliputi debu tipis, tapi gambar-gambar di dalamnya masih tersimpan rapi. Aku, Nur Aisyah, duduk di lantai kayu yang usang sambil membuka satu demi satu gambar itu dalam bisu. Setiap gambar memaparkan aku bersama anjing yang berlainan, tetapi semuanya memancarkan mata tajam dan semuanya bernama harimau. Aku memakai baju lengan panjang yang hangat, terasa macam pelukan mesra, dan seluar jeans lusuh yang sempurna untuk hari penuh penemuan. Satu gambar menunjukkan aku muda, tersenyum ceria berdiri bersama seekor German Shepherd yang gagah. Sebuah getaran aneh merayap di tulang belakangku seolah-olah masa lalu sedang memanggil, mengundang aku ke sesuatu yang belum aku fahami sepenuhnya. Tiba-tiba, terdengar langkah di koridor. Harimau bangun serta-merta, telinganya tegak dan menggeram perlahan. Aku cepat-cepat memakai kardigan panjang dan selendang nipis, merasakan kesejukan malam menyelinap melalui tingkap yang terbuka sikit. Rizal masuk ke loteng, wajahnya letih dan penuh kebimbangan. Aisyah, apa yang kau buat sini? Suaranya tegang. Aku pandang gambar di tangan tanpa mengalihkan mata. Mencari jawapan, jawabku tenang. Dia menggelengkan kepala sambil tidak percaya, kemudian keluar tanpa berkata apa-apa lagi. Malam itu, angin bertiup kencang di luar, membawa suara-suara lama yang mengelilingi rumah. Harimau berbaring di sebelahku, nafasnya hangat menyentuh kulit. Aku sedar, kami terikat oleh sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang aku bayangkan. Aku memakai gaun satin biru gelap, yang meluncur lembut di badan, berkilauan dalam cahaya api dari perapian. Diam. Tarik nafas dalam. Hening sebentar. Namun, apa yang tersembunyi di masa lalu adalah misteri gelap yang menanti untuk aku bongkar. Dan aku tahu, harimau bukan sekadar anjing, dia kunci kepada kebenaran yang boleh memusnahkan segalanya. Pagi keesokan harinya, suasana di rumah terasa berat, seolah-olah dipenuhi oleh rahsia yang belum terungkap. Aku, Nur Aisyah, merasakan degup jantung semakin laju, mengenakan pakaian linen putih yang sejuk dan ringan, kontras dengan badai emosi yang bergelora di dalam diri. Kasut sandal sederhana melengkapi penampilanku yang penuh tekad. Rizal mengelak dari bertemu pandanganku. Jarak di antara kami terasa nyata, seperti jurang yang sukar untuk dirapatkan. Dia tidak tahu bagaimana untuk menghadapi wanita yang sedang aku menjadi,
apatah lagi ikatan aneh yang menghubungkan aku dan harimau. Suatu petang, ketika matahari mula terbenam di balik bukit-bukit Kuala Kangsar, aku terdengar bunyi kuat dari halaman rumah. Laju aku berlari keluar dan mendapati harimau sedang bertarung dengan bayang-bayang yang sukar untuk diterangkan. Bulu di badannya berdiri, mata kuningnya menyala dalam kegelapan, dan geramannya menggetarkan udara malam. Aku mengenakan blaus merah sutera dengan potongan yang menawan, dipadankan dengan sket hitam ketat yang menonjolkan lekuk tubuhku. Harimau berhenti sejenak, memandangku dengan ekspresi seolah-olah ingin menyampaikan sesuatu yang aku belum faham. Malam itu, Rizal menghadapiku buat kali terakhir. Aisyah, ini bukan kehidupan yang sebenar. Kau atau anjing itu. Aku membalas dengan senyum dingin dan penuh tekad. Aku sudah membuat pilihan. Dia pergi meninggalkan rumah, meninggalkan kekosongan yang sudah tidak aku rasa lagi. Diam. Tarik nafas dalam. Hening sebentar. Aku tahu apa yang menanti adalah takdir yang tidak dapat dielakkan. Harimau, rahsia, dan ikatan ini semua bakal meletup menjadi kebenaran yang aku sendiri suka kawal. Mungkin inilah permulaan perjalanan sebenarku. Malam itu menjadi penamat dan permulaan bagi sesuatu yang aku tidak pernah bayangkan. Sendirian di rumah sunyi di Sabak Benam, aku mengenakan gaun beludru hitam yang melekat pada tubuh dengan sempurna, belahan di kaki menjengah, mengundang imajinasi tanpa perlu kata. Kasut tumit tinggi berdenting di atas lantai kayu ketika aku melangkah perlahan menyusuri ruang tamu. Harimau berdiri megah di sisiku. Mata kuningnya berkilauan dalam kegelapan seperti lampu suluh yang menerangi malam. Tiba-tiba, aku terdengar bunyi dari halaman belakang. Aku buka pintu perlahan dan terlihat sosok bertudung yang menghilang ke dalam gelap, meninggalkan seutas kalung lama bertatahkan nama harimau. Jantungku berdegup kencang, dan harimau melangkah maju, menggeram dengan dahsyat. Beberapa hari selepas itu, desas-desus mula tersebar di kampung. Orang hilang, bunyi anjing menyalak di malam buta, tulang-tulang ditemui di depan pintu rumah. Polis mula siasat, tetapi tiada siapa mampu menjelaskan hubungan aneh antara masa lalu dan masa kini. Suatu hari, aku menerima surat tanpa nama. Di dalamnya sebuah lokek kecil berisi helai bulu hitam dan mesej, "Harimau tidak pernah mati. Dia menunggumu." Aku mengenakan mantel bulu tebal, dengan selendang merah terikat di leher, menyedari bahawa ceritaku jauh dari selesai. Diam. Tarik nafas dalam. Hening sebentar. Misteri harimau berterusan. Dan aku tahu, untuk mencari kebenaran, aku harus menghadapi bayang-bayang yang lebih gelap daripada yang pernah aku bayangkan. Kisah sebenar baru sahaja bermula.